Hai guys, hari ni Pika dekat Mr. Toys lagi. Lepas tu Pika jumpa apa tahu? Blind box yang baru. Kiranya blind box tu baru masuk stok. Jadi Pika ambil semua dia punya ni collection. Tapi kita tak tahulah kan. Sebab kat sini dia ada nama-nama dia lah. Macam Harper, Emma, Lauren, Waverly, Daisy. Korang tengok ni. Ada Bella kat situ kan. So Pika ambil dalam 11 kotak yang ni. Harga dia tetap sama weh, RM2.40. So macam dia punya charm ni besar. Tu yang Pika ambil sampai 11. Sebab kan Pika rasa macam ada 6, 12. Jadi aku kena ambil satu lagi lah kan. So kita ambil satu lagi korang tengok ni. Dia display kat sini memang ada 12. So kita ambil 12 lah. Cantik kan? So cute. Pika rasa macam cute gila sebab dia bulat-bulat macam tu kan. Pika sukalah charm yang macam ni. Kita boleh buat keychain juga sebenarnya. Tanpa membuang masa, kita nak terus unboxing cute monster kita ni. Ada 12. Dengan Pika ni ada 12 box. Dan Pika harapkan dapat 12 design yang berbeza. Dan Pika nak sangat design Daisy ni. So cute. Korang tengok ni. Sangatlah cute dia kan. Dia macam warna-warna pink, pale pink. Ada juga yang warna pink yang terang ni. Fiona ni Fiona ni pun pink terang. Tapi Pika nak yang pale pink ni. So kita buka cepat-cepat lah yang ni dulu Kita tengok kita dapat apa. Hopefully dalam 12 ni Pika tak nak dapat sama. 12 kotak ni Pika tak nak dapat sama. Tengok kita dapat apa ni. Comel. Korang nampak tak? Sayang. Comel kan? Monster yang comel-comel macam ni. Nama apa ni? Awak nama apa Awak Lauren. Hi Lauren. Hi. So cute. Okay, next kita tengok apa pula kat sini. Ish. Pika harap dapat bukan Lauren lah. Pika nak semua. Kalau boleh Pika nak semua design. Korang tengok. Korang dapat apa ni? Korang tengok dulu dapat apa? Awal-awal buka terus dapat Daisy. Comelnya. So cute. Korang tengok ni cute sangat monster ni. Patutlah nama dia monster cute. Saiz ni korang besar RM2.40 dapat besar macam ni. Besar dan berat. Charm Kalau kita nak buat keychain pun boleh. Tak ada masalah ni. Comelnya. Tengok ni. Cute kan? Buka kali kedua terus dapat Daisy. Jadi tak perlu risaulah. Maksudnya memang Pika dapat Daisy. So kita buka lagi box yang ketiga. Harapnya bukan dapat Daisy dengan Lauren. Kita nak yang lain lah. Korang tengok korang. Tengok korang. Apa korang? Apa nama dia ni? Warna kuning ni. Camilla. Korang. Betul kan? Camilla kan? Comelnya. Okay, kita ambil yang ni. Ini satu yang keempat. Yang keempat, bestnya apa? RM2.40 tapi dapat saiz yang besar tau. Dia punya charm ni sangatlah besar. Cute sangat. Memang orang kata puas hati. Memang Pika puas hati. Yang penting kita enjoy. Kita tengok dapat apa. Korang tengok dulu comel juga. Yang ni apa ni? Yang ini korang nama dia. Betul tak ni? Nama dia Fai. Hi everyone. So cutie. So big. Korang tengoklah besar saiz dia. Pika macam, kenapa awak comel sangat? Awak ni memang comel sangat tau. Macam tu.
Kita dapat 4 dah sekarang. Semua tak sama langsung. Jadi, lagi excited. Lagi excited. Kita buka lagi. Kotak yang kelima. Taran, taran. Okey, kita tak nak yang 4 lagi. Kita memang tak nak lagi. Kita dah ada 4. Jadi Pika harap Pika dapat bukan yang ni tau. Korang tengok Korang tengok. Korang, Pika macam luck lah. Hari ni macam luck lah dapat yang lain pula. Yang ni warna biru muda. Jadi nama dia Harper. Harper. Hi Harper. Hi. So cute. So next, kita buka yang ni Yang ni yang jatuh kat bawah meja. Jadi kita kena buka sekarang. Kod dia lari lagi. Tengok Pika tak nak dapat 5 ni. Kita dah dapat biru muda, coklat, pink, biru gelap. Kita dapat kuning. Jadi Pika tak nak dapat warna-warna ni lagi. Pika dapat 2 Daisy! Korang! Oh, so cute. Maksudnya, dalam 12 ni, Pika tak dapat lagi yang berbeza. Sekarang ni Pika dapat sama dah Daisy ni. Tapi tak apalah, Daisy kot. Memang yang Pika nak, kan? Tapi sedih lah, mungkin tak dapat dah. Bukan mungkin tak dapat, memang tak dapat dah. Memang tak dapat dah korang. Tak apa, it's okay. Kita buka lagi satu. Korang tengok kali ni, tolonglah jangan dapat sama lagi. Tolonglah. Kita nak design yang lain. Buka Kita buka. Dapat lain korang. Ini nama apa ya? Warna hijau, nama dia Waverly. So cute. Hai korang. Kita letak kat mana? Tak muat dah ni. Letak sini lah. Boleh? Sekarang kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat 2 Daisy. Okay, dapat 2 Daisy. Jadi harapnya next box pun bukan lagi yang sama. Kita nak yang warna lain. Kalau boleh dapatlah. Harper dah dapat. Danella pun comel. Purple. The purple one. Okay. Cuba ya. Kita cuba. Kita buka kotak yang ke-7. Betul tak? Pandainya teka. Awak, kita dapat Danella. La. So cute. Color purple. Yang ni ada 3 tanduk Awak sorak tak? Ada satu lagi. Harper pun dapat 3 tanduk. Like macam, so cute. So kita duduk kat sini tau. Ada 2 Daisy. But it's okay. Memang Pika takkan dapat lagi semua collection. Tapi tak apa. Kita bertenang. Tak apa. Kita ada lagi 3 box. 4 box untuk kita buka. Sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lagi 4 box kita kena buka. Harapnya dapat yang lain lah. Harapnya dapat yang lain. Harapnya. Orange nama dia Elaine. Orange. Tada! Kurang besar tau. Saiz dia memang puas hati. Walaupun RM2.40, item dia macam more than RM2.40. Kalau katalah dia macam nak offer kan, nak bagi harga diskaun, korang, yang ni korang pergi tengok dekat Mr. Toys. Pergi tengok. Kod ada dekat tempat korang, Mr. Toys korang. Mr. Toys dekat tempat korang. Kalau ada, sebab design dia banyak tau. Ini Pika ambil satu collection je. Sebab Pika tengok ada 4-5 design yang baru. Sebelum tak ada dalam store. Okay, satu lagi next.
Kita tengok kita dapat apa this time. Harapnya kita dapat apa ya? Alah, sama lagi. Dua sama. Dua dah yang sama ni. Macam mana ni? I macam stres. Tapi it's okay. Nama lagi blind box. Jangan stres. Jangan stres. Walaupun dah stres ni, geramlah juga ya. But it's okay. Yang ni pun comel lah. Comel kan? Ni Lauren nama dia. Pika rasa macam comel sangat ni. Kalau kita buat keychain gantung dekat bag, so cute. Kan? Kita tenangkan diri dulu. Walaupun kita rasa macam, ya, Pika dah dapat dua yang sama. Pika harap Pika dapat semua collection, tapi nak macam mana? Nama lagi blind box. Okay, next. Kita ada berapa dah? 2, 4, 6, 8, 10. Lagi 2 yang terakhir. 2 yang terakhir ni Pika harap sangat janganlah ada sama dekat sini. Tolong ya. Alah, sama lagi. Macam mana ni, Pika? Dapat sama lagi. Nama apa dah ni awak ni? Warna kuning ni. Awak nama Camilla. Tapi comel tapi tak dapat berbeza. Tak apa, kita tarik nafas dulu. Tenangkan diri dulu ya. Okay, hi Camilla. Okay, you got a friend. Bukan, you got a twin. So, ada satu lagi last. I punya last item dekat mana ni? Oh, betul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada last item. Sebenarnya dah last box kita. Tolonglah sekali ni saja dapat yang lain daripada kat sini. Yang belum lagi ada dekat sini. Fiona pun boleh lah. Bagi Fiona pun okey. Okay, last Sabar. Tak nak tengok. Kita tak nak tengok. Boleh tak? Korang nampak tak? Korang dapat apa korang? Comelnya yang ni. Comel. Yang ni nama dia Emma. Cute-nya. Nampak tak korang? Hai, saya Emma. Saya last box. Ada 12. Jadi dia punya last totalnya sekarang ada 12. Tapi kita dapat 2 Daisy, lepas tu 2 Fai. Yang ni nama Fai. 2 Daisy dengan 2 Fai. Yang lain semua berlainan. Tapi it's okay lah kan. Dalam banyak-banyak dalam 12 box ni dapat dua yang sama. Yang lain semua berbeza. Yang last ni memang kejutan dan surprise dan sangat comel. Pika harap korang enjoy tau tengok video ni. Macam mana Pika enjoynya unboxing blind box daripada Mr. Toys ni. Nama yang ni Cute Monster. Lepas tu korang, kalau korang yang belum subscribe tu, korang boleh lah tolong subscribe channel YouTube Pika tau. Sebab Pika akan bagi banyak lagi video-video unboxing blind box kot lepas ni. Kita hunting lagi blind box yang lagi comel dekat Mr. Toys tu. Jadi thank you tau korang yang tengok video ni daripada awal sampai habis. So, jumpa lagi. Bye!